Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farmasis Ayu daripada Kaisar Farmasi. So, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan benefit of chlorophyll. So, basically chlorophyll adalah sejenis chemical yang terdapat dalam daun hijau untuk proses fotosintesis. So, kebaikan chlorophyll kepada human adalah dia bantu untuk increasekan production of red blood cell, which is meningkatkan penghasilan sel darah merah. So, dia bantu untuk increasekan quality dan juga kuantiti sel darah merah. So, bila kandungan sel darah merah dalam badan kita dalam keadaan yang bagus, optimum, so badan kita mendapat bekalan oksigen yang secukupnya, sekaligus dapat bantu untuk penghasilan tenaga yang bagus dan badan kita tak senang rasa letih lah. So, second benefit of chlorophyll, dia tinggi kandungan antioksidan. So, nak dikomparekan dengan antioksidan lain, chlorophyll adalah mempunyai kadar antioksidan 1000 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan xanthin, dan juga 20 kali ganda kadar antioksidan berbanding dengan resveratrol, which is antioksidan komponen yang selalunya terdapat dalam grapes ataupun blueberries lah. So, dan juga dia 2000 kali ganda antioksidan berbanding dengan blueberries. So, kita semua tahu bahawa kebaikan antioksidan ni sangat banyak. Salah satu, dia bantu untuk boost immune system, dia bantu untuk absorb free radical. So, free radical ni memang sangat bahaya sebab dia boleh buat oxidative stress dekat kita punya sel badan. Lama-lama dia boleh buat carcinogenic lah, which is akan lead to cancer. So, chlorophyll dia bantu untuk tarik semua toksin ada keluar daripada badan kita lah. Kadar antioksidan yang tinggi memang bagus untuk tingkatkan immune system kita jugalah. So, lagi satu kebaikan chlorophyll, so dos yang ada masalah pernafasan yang berbau. So, selalu pernafasan yang berbau ni sangat berkait rapat dengan kita punya digestion ataupun kita punya penghadaman. So, penghadaman yang tak berapa bagus, dia akan lead to kepada bad breath. So, basically chlorophyll, dia bantu untuk, dia akan bind dengan amino acid yang dalam usus kita yang mengakibatkan nafas berbau, which is cadaverine dan juga pultrucin. So, dia akan bind dengan those amino acid dan dia akan keluarkan toksik ataupun amino acid tu daripada kita punya digestive system ataupun sistem usus kita. So, dia bantu untuk merawat masalah nafas berbau, sekaligus dia bantu untuk meningkatkan kita punya penghadaman, sistem penghadaman. So, kalau you guys nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan chlorophyll itself ataupun perbandingan antara chlorophyll ataupun suplemen lain atau antioksidan lain, you guys boleh walk in to any Kaisar Farmasi. So, farmasis kita akan terangkan lah, bagi share ilmu dekat you guys so that you guys boleh buat keputusan yang bagus untuk kesihatan you guys. Okay.